Kak Adit nak balik dah. Tak boleh masuk lama-lama. Dah nak balik dah. Tahu ibu. Kak kereta. Tapi janji aku buat dulu. Jadi Linda akan ke PCU PCU ni bahagian yang akan tempat yang dia akan stay. Sebab ibu kan condition Linda dia tak, kita serah pada Allah. Ibu boleh cakap yang tu, dan dia hantar ke PCU ni adalah untuk yang macam menunggu hari lah. Doakan ada satu keajaiban lah. Aku rindu dengan suara ibu. Rindu sangat. Banyak nasihat ibu bagi kakak ibu. Buat ibu boleh bertahan dia bu. Ibu, kalau ada apa-apa yang ibu tak terluah lagi, ada hajat ibu, datanglah kat mimpi kat ibu. Ibu tahu apa hajat ibu yang ibu tak tutup lagi. InsyaAllah kita cuba tunaikan yang ibu rasa yang ibu tak buat lagi. Oh, masuk depan Linda. Tapi tak boleh cium sebab apa? Linda dia demam. Okay? Linda dia demam. Cakap dengan dia. Luang cakap dengan dia. Ni dia peluang korang. Nurse bagi masuk. Hera datang, Haila datang, cucu ibu datang tengok ibu. Tapi tak dapat cium ibu sebab ibu demam. Linda demam. Hari ni diorang nak balik dah. Ibu tak ikut tau. Dia elok perangai tu. Ibu jaga anda. Ibu.